Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So, video kali ni Najah nak buat EcoShop haul. Sebenarnya Najah nak tengok barang yang new item, tapi tak ada lah banyak sangat. Najah ambil dalam berapa barang je. So, jom kita tengok apa yang ada dalam beg ni. Najah nak tunjuk kat hampa yang new item yang Najah jumpa kat Eco dulu. First, yang pun cantik gila. Dia punya penyangkut ni. Sebelum ni Najah ada buat EcoShop yang Najah beli penyangkut macam ni, tapi dia tak ada kayu. Tapi kali ni dia ada letak kayu kat tengah ni. Dia nampak macam estetik bila dia letak kayu ni. Pandai noh EcoShop buat design macam ni. Sumpah cantik. Baju kalau basah-basah maybe tak boleh sebab dia kayu, takut dia punya berkulat kat kayu ni. Cantik, apa cepat pilihkan. Sumpah cantik gila, dia estetik. Next kita tengok barang apa lagi yang baru kat Eco. Okay, ni Najah beli cotton bud sebab Najah tengok dia punya storage cantik kalau putih. Dia boleh letak phone stand kat tengah ni. Macam ni. Macam merisaukan. Dia merisaukan, takut jatuh. Lepas tu, strap phone. Ni macam buah cherry. Kalau jauh nampak macam buah cherry kan. Dekat macam buah cherry. Dia punya magnet tu, dia buat bentuk cherry. Comel. Dia beli cermin colour hijau. Sebenarnya Najah nak tengok colour putih, tapi tak ada. Cantik. Kalau putih cantik. Yang bawah ni dia sama. Belakang ni dia punya untuk sandal. Dia punya letak macam ni. Cantik kan? Dia punya cermin kacau. Belakang ni dia boleh gantung, letak atas meja. Okay, next. Okay, ni sebenarnya dia ada 4 pieces. Dia yang plastik sebenarnya. Okay, lagi satu dah guna. Baiklah. Placemat buluh. Ni dia macam nak letak pinggan, nak letak benda panas. Jangan benda kotor lah, dia takut dia punya buluh ni takut kotor. Untuk buat hiasan pun boleh. Dia nak letak pasu. Ni belakang dia. Tu dia, Najah ambil pasu. Nak tunjuk kat hampa ni pasal. Ni dia punya placemat. Najah nak buat macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Tapi muat lah untuk nak letak pasu kan, nak buat hiasan. Macam kena pula kan. Najah nak letak atas meja. Okay, next. Storage. Yang baru. Najah tak tahu baru ke hak lama. Sebab Najah pi hari tu lama dah tak ada jenis ni. Kali ni Najah pi ada design macam ni. Najah ambil satu je. Kenapa tak ambil dua ke? Saya menyesal. Dia macam mana? Dia jadi blank bila pergi kedai Eco. Dia tak tahu nak ambil apa. Lepas tu storage ni Najah dah pernah nampak. Tapi sebelum ni Najah ambil hak bulat. Hak ni 18 kali 18.2 kali 10.1 kali 6.2 cm. Ni ada garis-garis gerigi ni. Tapi hak ni pun Najah ambil satu juga. Kenapa? Tak apalah. Tak apa. Kita kat tepi dulu. Najah pun tak tahu apa benda yang Najah beli ni. Makeup sticker. Ni macam main tempek-tempek tu. Nak cari yang stiker yang viral kat TikTok. Yang EcoShop punya tu, yang tempek-tempek tu. Yang boleh dekor dia punya kedai tu. Tapi tak ada. Yang ada hak ni. So Najah sambak je lah hak ni. Untuk sedapkan hati. Belakang ni dia bagi contoh untuk makeup. Dia ada 12. Dia bagi 2 stiker. Ni depan. Lepas tu ada lagi stiker kat belakang. Beli makeup dia bagi kosong kat sini. Okay, next. Hari tak tahu sebab hari tu Najah pi pattern ni tak ada. Okay, hari ni pun baru juga. Comel. Yang ni saiz apa? Tak ada tulis.
Selalu Eko dia ada tulis kan 0.5 color blue, color black kan. Ni tak ada. Kita buka je lah. Meja asal ni dia saiz 0.7. Tak silap lah 0.7 cm. Kita try color apa. Color hitam. Dia jenis macam cayang. Dia tak pekat. Dia punya dakwat. Tengok haling pula color apa. Mungkin color merah ataupun biru. Color apa? Color hitam juga. Yang ni pula. Yang ni pun hitam juga. Semua hitam. Punya macam ni. Okay, next. Oh, pen juga ni je beli. Tada! Yomeh. Ada 10 color. Tada! Yomeh lah. Kita try color pink. Saya dia kosong lebih kurang macam tadi kok. Tapi yang ni dia jenis bukan cayang. Dia pekat. Okay, lepas tu nak tutup apa picit kepala dia. Macam tu. Okay, ni Najah dah try sebuah color. Semua lekat dengan color pen ni. Lepas tu, okay, ni semua je jenis dah hampa biasa tengok. Ni getah. Memang wajib Najah beli kat Eko. Kita jenis color hitam. Ada 5 pieces. Kat ni, cara ni orang panggil getah sanggui. Jenis besar ni. Tapi tak ada besar ni, jangan ambil saiz kecil. Ada 2 pieces. Color koko gelap. Lepas tu paper. Najah nak tulis-tulis. Tak abang berapa pieces. Dia timbang berat berapa. Last item. Tara. Apa pernah tengok video Najah yang sebelum ni Eko Shop Haul. Najah beli punya jenis ni. Tapi yang camcok. Yang sudu punya. Dalam ni ada 4 pieces sebenarnya. Tapi Najah dah buka ambil satu. Ni jenis garpu. Cantik. Dia macam ada bobok-bobok kat sini. Ni. Yang ni Najah ambil yang sudu hari tu. Okey, dah habis. Dia punya Najah punya dalam beg ni dah habis. Dah kosong dalam ni. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. I'll see you next video. Bye.